Dalam dunia muzik Malaysia, nama Liza Aziz sentiasa hadir dengan aura yang sukar ditandingi. Suaranya yang penuh tenaga, dipadukan dengan gaya persembahan yang elegan, menjadikan setiap kemunculannya begitu memikat. Namun, di sebalik gemerlap pentas, tersimpan kisah peribadi yang jarang dikongsi. Hari ini, kita akan menyelami satu babak baharu dalam hidupnya. Selepas 11 bulan menjalani hubungan yang penuh tanda tanya, akhirnya Liza Aziz membuat keputusan besar, mengumumkan tarikh perkahwinan serta insan istimewa yang bakal menjadi teman hidupnya. Siapakah dia dan apakah yang sebenarnya berlaku sepanjang perjalanan cinta ini? Pengumuman itu hadir tanpa amaran, namun kesannya begitu kuat. Dalam satu momen yang tenang tetapi syarat emosi, Liza Aziz akhirnya membuka ruang yang selama ini tertutup rapat, memperkenalkan lelaki yang selama ini hanya menjadi teka-teki dalam kalangan peminat. Dengan suara yang sedikit bergetar, namun tetap penuh keyakinan, beliau menyebut satu nama yang tidak pernah dijangka oleh ramai. Shafiq Azman bin Yusof, seorang lelaki berusia 28 tahun. Perbezaan usia yang ketara segera menjadi topik perbualan hangat. Namun bagi Liza, angka hanyalah angka. Apa yang lebih penting adalah kedamaian yang ditemuinya, sesuatu yang menurutnya tidak pernah benar-benar dirasai dalam hubungan-hubungan sebelum ini. Dalam setiap kata yang diucapkannya, jelas terlihat bahawa ini bukan sekadar hubungan biasa, tetapi satu perjalanan emosi yang mendalam. Siapakah sebenarnya Shafiq Azman bin Yusof? Tidak seperti figura-figura terkenal yang sering dikaitkan dengan selebriti, Shafiq datang dari latar belakang yang sederhana. Tidak banyak maklumat yang diketahui umum tentang dirinya sebelum ini, dan mungkin itulah yang membuatkan hubungan ini begitu terjaga dari perhatian media. Ada yang mengatakan beliau terlibat dalam bidang perniagaan kecil. Ada juga yang percaya beliau lebih memilih kehidupan yang tenang, jauh dari sorotan. Namun yang pasti, kehadirannya dalam hidup Liza bukan sekadar sebagai pasangan, tetapi sebagai tempat berpaut. Seorang yang mendengar tanpa menghakimi, yang hadir tanpa syarat. Dalam beberapa perkongsian ringkas, Liza pernah menyebut bagaimana Shafiq sentiasa berada di sisi ketika beliau melalui saat-saat sukar, terutama ketika tekanan dunia hiburan menjadi terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Menariknya, hubungan mereka tidak bermula dengan kemewahan atau drama besar. Ia bermula secara sederhana, melalui pertemuan yang tidak dirancang, perbualan yang perlahan-lahan menjadi kebiasaan, dan akhirnya satu ikatan yang sukar dijelaskan dengan kata-kata. Dalam dunia yang sering menilai berdasarkan status dan populariti, kisah mereka seakan membawa nafas baru bahawa cinta sejati kadangkala hadir dalam bentuk yang paling tidak dijangka. Ada juga yang mempersoalkan bagaimana seorang diva seperti Liza boleh jatuh hati kepada seseorang yang jauh lebih muda dan tidak dikenali umum. Tetapi mungkin di situlah letaknya keindahan kisah ini. Ia bukan tentang siapa yang lebih hebat di mata dunia, tetapi siapa yang mampu memahami jiwa di saat paling sunyi. Seiring dengan pendedahan identiti Shafiq, Liza turut berkongsi sedikit tentang perjalanan 11 bulan yang mereka lalui bersama. Bukan semuanya indah, katanya. Ada saat-saat keraguan, ada juga cabaran yang menguji kesabaran. Namun setiap ujian itu bukannya meretakkan hubungan mereka, malah menguatkan lagi kepercayaan antara satu sama lain. Peminat yang selama ini hanya melihat Liza sebagai seorang penyanyi dengan suara luar biasa, kini mula melihat sisi lain dirinya. Seorang wanita yang juga mencari kebahagiaan, yang juga ingin dicintai dengan tulus. Reaksi yang diterima pelbagai. Ada yang terkejut, ada yang skeptikal. Namun tidak kurang juga yang menyokong dengan penuh rasa gembira. Di sebalik semua perhatian itu, satu perkara yang tidak dapat disangkal adalah ketenangan yang terpancar pada wajah Liza ketika berbicara tentang Shafiq. Ia bukan ketenangan yang dibuat-buat, tetapi sesuatu yang datang dari dalam,
Seolah-olah beliau akhirnya menemukan tempat yang selama ini dicari. Dan mungkin, dalam diam, kisah ini sedang mengajar kita sesuatu, bahawa cinta tidak pernah memilih masa, usia atau latar belakang. Ia hadir ketika kita paling tidak menjangkakannya. Dan kadangkala, ia datang dalam bentuk yang membuatkan seluruh dunia berhenti seketika untuk memahami. Kisah cinta yang baru didedahkan itu seolah-olah hadir tepat pada waktunya ketika kehidupan Liza Aziz sedang berada di puncak yang paling bersinar dalam beberapa dekad terakhir. Pada Februari 2025, beliau mencipta satu detik bersejarah apabila dinobatkan sebagai juara Gegar Vaganza musim 11. Satu kemenangan yang bukan sahaja mengejutkan ramai tetapi juga mengukuhkan semula kedudukannya sebagai antara vokalis terbaik negara. Kemenangan itu bukan sekadar simbolik. Dengan membawa pulang hadiah bernilai RM100,000, Liza bukan sahaja mengatasi pesaing-pesaing hebat, malah membuktikan bahawa usia tidak pernah menjadi penghalang kepada kecemerlangan seni. Setiap persembahannya sepanjang pertandingan menjadi bukti nyata, dari lagu mencabar seperti I Surrender yang pernah dipopularkan oleh Celine Dion hingga ke duet penuh emosi bersama diva Indonesia Krisdayanti, semuanya dipersembahkan dengan kawalan vokal yang luar biasa dan jiwa yang mendalam. Namun di sebalik gemerlap pentas itu, terdapat disiplin yang tidak ramai tahu. Untuk memastikan suaranya kekal stabil sepanjang 12 minggu pertandingan yang mencabar, Liza menjalani rutin yang sangat ketat. Beliau mengawal pemakanan dengan teliti, bahkan sanggup meninggalkan makanan pedas sepenuhnya, sesuatu yang bukan mudah bagi kebanyakan orang. Setiap pengorbanan kecil itu akhirnya terbayar dengan kemenangan yang begitu bermakna. Menariknya, selepas kemenangan tersebut, fokus Liza tidak hanya tertumpu kepada kemasyhuran atau ganjaran material. Dalam satu perkongsian yang jujur, beliau menyatakan hasrat untuk menggunakan sebahagian daripada hadiah kemenangan itu bagi menunaikan ibadah umrah bersama keluarga ke Mekah. Bagi Liza, ini bukan sekadar perjalanan fizikal, tetapi satu pencarian spiritual, sebuah usaha untuk kembali kepada ketenangan yang lebih dalam, jauh daripada hiruk-pikuk dunia hiburan. Dalam fasa kehidupan ini, jelas bahawa keseimbangan menjadi keutamaan. Di satu sisi, beliau kembali bersinar di atas pentas, disanjung oleh peminat lama dan generasi baharu. Di sisi lain, beliau semakin mendekatkan diri kepada nilai-nilai rohani, mencari makna yang lebih luas dalam setiap kejayaan yang dikecapinya. Di rumah pula, Liza menikmati kehidupan yang jauh lebih sederhana tetapi penuh makna. Keluarga menjadi pusat kepada segala-galanya. Tempat beliau kembali selepas segala sorakan dan tepukan reda. Sokongan daripada orang tersayang bukan sahaja menjadi sumber kekuatan, tetapi juga alasan mengapa beliau berani untuk kembali ke dunia pertandingan yang penuh tekanan itu. Kini, dengan kehadiran Syafiq dalam hidupnya, dimensi kebahagiaan itu seakan bertambah satu lapisan lagi. Ia bukan sekadar tentang cinta romantik, tetapi tentang rasa lengkap apabila kerjaya, spiritualiti dan kehidupan peribadi bertemu dalam satu titik keseimbangan yang jarang dimiliki oleh ramai orang. Dan dalam diam, perjalanan ini terus berkembang. Kisah Liza Aziz dan Syafiq Azman bin Yusof mungkin tidak sempurna di mata semua orang. Namun, disitulah letaknya keindahan sebuah cinta yang jujur. Dalam dunia yang sering cepat menghukum dan membandingkan, mungkin sudah tiba masanya kita belajar untuk melihat dengan hati, bukan sekadar dengan pandangan luaran. Setiap insan berhak untuk bahagia, tanpa mengira usia, latar belakang atau pilihan hidup mereka. Apa yang Liza temui hari ini adalah sesuatu yang ramai orang cari sepanjang hayat. Ketenangan, keikhlasan dan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Bukankah itu yang paling penting dalam sebuah hubungan? Marilah kita bersama-sama mendoakan yang terbaik buat pasangan ini. Semoga perjalanan mereka dipenuhi dengan kasih sayang, kesabaran dan keberkatan
dalam setiap langkah yang diambil. Sokongan kecil daripada kita semua mungkin tidak terlihat besar, tetapi mampu memberi makna yang mendalam buat mereka. Jika anda tersentuh dengan kisah ini, jangan lupa untuk tekan like, kongsi kepada rakan-rakan dan subscribe untuk lebih banyak cerita yang menyentuh hati seperti ini.